bunga kemboja, bunga karangan cantik tersemat. Janganlah membaca kulit sahaja, telitilah kandungan sehingga tamat. Mekar angsana pandang tak jemu, bunganya luruh ke dalam raga. Buku laksana lautan ilmu, dasarnya penuh mutiara berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Hakim yang arif lagi bijaksana, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya ialah Aisyah Batrisha binti Amir Arif Azahai. Saya dilahirkan kira-kira 12 tahun yang lalu dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Marum, Bentong Pahang. Saya juga diamanahkan untuk memegang jawatan sebagai pengawas sekolah. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru yang berdedikasi suatu hari nanti. Saya sangat teruja untuk berkongsi kisah tentang salah sebuah novel yang berjaya menarik perhatian saya. Novel ini bertajuk Kasih Bertaut Kembali. Buku fiksyen kisah masyarakat ini merupakan hasil garapan oleh Jamilah Haji Bujang. Novel yang bertajuk Kasih Bertaut Kembali ini diterbitkan oleh Vital Star Sendirian Berhad. Cetakan pertama buku ini dihasilkan pada tahun 2006 dan dicetak oleh Percetakan dan Perniagaan Berlian Sendirian Berhad. Novel yang kulitnya tebal dan mempunyai ilustrasi berwarna oranye ini mempunyai 92 muka surat dan terbahagi kepada 10 bab yang menceritakan mengenai Zeti Mazlinda yang pada suatu hari dia terjumpa dengan seorang lelaki misteri. Hadirin sekalian, novel ini amat sesuai dijadikan bahan bacaan pelbagai peringkat umur. Novel yang syarat kisah kasih sayang ini menceritakan mengenai Zeti Mazlinda. Zeti merupakan anak tunggal kepada Datin Zainab dan Datuk Zakaria. Zeti dibesarkan oleh kedua ibu dan bapanya dengan penuh kasih sayang bagaikan menatang minyak yang penuh. Disebabkan tuntutan kerja Datuk Zakaria, Zeti kerap berpindah sekolah. Sehinggalah akhirnya Datuk Zakaria mengambil keputusan untuk menetap terus di negeri Perak. Mereka sekeluarga tidak kekok menyesuaikan diri kerana kenalan ibu dan bapa mereka ramai yang tinggal di situ. Sehinggalah suatu hari Zeti dihampiri oleh seorang lelaki asing yang memperkenalkan dirinya sebagai Pakcik Junaidi. Pakcik Junaidi, walaupun baru pertama kali berjumpa, Zeti tidak takut, malah berasa selesa berbual dengannya. Namun, perkenalannya dengan Pakcik Junaidi dengan lelaki itu tidak disenangi oleh ibu dan ayah Zeti. Alangkah terkejutnya Zeti pada suatu hari dia terjumpa sekeping gambar lama ibunya bersama Pakcik Junaidi. Rupa-rupanya akhirnya terbongkarlah rahsia yang tersimpan selama ini. Rupa-rupanya Pakcik Junaidi merupakan ayah kandung Zeti. Dalam keadaan Zeti berusaha untuk menerima hakikat itu, dia telah diculik oleh ketika pulang dari sekolah. Atas kecekapan Pakcik Junaidi, dia berjaya menyelamatkan Zeti walaupun pada akhirnya dia pula yang mengalami kecederaan. Disebabkan insiden itu, kasih sayang mereka sekeluarga bertaut kembali. Rumusan hasil pembacaan saya mengenai novel ini ialah kita perlu mempunyai sikap kasih sayang yang tinggi dalam kekeluargaan. Selain itu, kita juga perlu saling memaafi dan memberi peluang kedua kepada seseorang. Sekian sahaja bicara buku saya pada hari ini. Terima kasih.